sebelum bulan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Hari ni kita dekat mana? So kita dekat Mama Rais Ali. Mama Rais Ali. Cari odet. Ni kita gimana ni? Cari odet. Oh, suara dia je lah dekat sini. Mama Rais, ibu buat surprise apa ni nak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ibu nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada itik dah. Ada melon. Jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, nak. Ada itik. Quick. Wow. Tak nak. Wow. Oh, ada duit nak? Ada duit? Ha? Ada duit siapa nak? Wow. Happy birthday. Pertama kali saya nak cakap terima kasih kepada isteri saya. Ni anak saya, dia dah bongkar semua kat sini. Tengok tu. Ni yang mana sebenarnya surprise ni hari jadi saya pada 17 Julai. So sekarang dah masuk bulan 8 saya kan. So masa tu kita ada pelbagai perkara lah. Jadi tertangguh. So banyak perkara juga pada bulan 7 tu yang perlu kita buat. So apa pun sayang, terima kasih banyak-banyak. Bagi saya sebenarnya benda ni satu effort awak lah. Memang inilah cara isteri saya. Banyak perkara yang awak dah buat untuk kita sekeluarga. Ya. Jadi selain daripada tu juga kita nak bawa Rais lah pergi keluar, pergi main-main. So tempat ni pun ada macam tempat mandi budak-budak. Sebenarnya saya pernah kursus kat tempat ni. Jadi apa pun sayang, saya nak balik pada kita punya keluarga. Kita melihat kepada perkara yang lebih besar lagi lah. Lebih besar itu melihat perkara akhirat. Jadi dah menjadi keberkatan lah untuk kita sekeluarga. Okay. So jom kita enjoy apa yang ada kat sini. Okay, so Alhamdulillah sebenarnya merancang untuk surprise ni sebenarnya dah hampir sebulan sebenarnya sebelum bulan 7. Sebelum. Cuma atas kekalangan tertentu kita tangguhkan sambutan bulan 7 dan kita bawa ke bulan 8. InsyaAllah sebenarnya sambutan itu juga untuk menyambut hari Rais yang akan datang. Sebulan lagi. Jadi kita ambil masa tengah-tengah untuk kedua-dua hero saya. Jadi untuk hari ni, untuk petang ni memang kita dah buat home decoration dulu. Jadi malam ni kita akan ada dinner dan kat dinner tu nanti ada sesuatu lagi yang saya nak berikan. Dan esok kita akan ada bersama-sama dan selepas tu kita akan ada banyak lagi aktiviti bersama dengan Rais Ali. So terima kasih sayang. So tak lama lagi Rais dah 2 tahun. So kita akan celebrate nanti dengan family lah. Okay. Bye-bye. So kita jumpa malam ni. Bye. Wow.
Buat manja. Oh, apa tu? Wow. Okay, kami bertiga nak pergi makan malam. Ya nak. Ini nak. Oh, jangan pula ada begitu. Oh. Kita je. Ya. Oh. Betul. Oh. Kami ke situ tadi. Nanti. Baik. Wah, ada lilin-lilin adik. Hati-hati adik. Assalamualaikum. Aduh, VIP ni lambat sangat lah. Wow, ini kena hati-hati anak saya ni. Oh, ada kolam lah. Nanti kita main mandi-mandi. Dari sini, bos. Dari sini, bos. Rumah tak apa saya sini, bos. Masya Allah. This is so unexpected. Sebab anak saya. Ni. Oh, ni VIP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wow. Okey. Terima kasih. Wow. Macam ibu punya surprise lah. Wow. Api ke bukan? Bukan. Yang dalam cawan Ni api. kaca atau api? Ada ikut dia tarik kain. Buat kain. Wow, Rais. Kat mana kita ni nak? Lain macam nak ibu. Ibu punya surprise nak. Oh, tengok. I love you kata ibu. Yang. Oh. Tengok. Tapi kolam ni. Yang paling best kita orang je dekat sini ya. Terima kasih sayang. Wah, pantas. Tak nampak. Ni, saya tengok. Allahu Akbar. Pupa. Ha. Saya akan matikan balik. Allahu Akbar. Pupa. Ha. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pupa. Ha. Tera kan ayah kan? Anak raya. Allahu Akbar. Pupa. Lama. Allahu Akbar. Pupa. Allahu Akbar. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oh. Sedapnya nasi dia nak. Alhamdulillah kami dah selesai makan. Perut pun dah kenyang, hati senang, jiwa lapang. Jadi sekarang kita nak bagi satu hadiah yang pada saya. Hadiah ni dari segi kalau nak kata bernilai tu memang sangat bernilai. Dan walaupun mungkin jumlahnya tu kita tak tahu. Dia sebenarnya soal bernilai ni sayang. Dia bukan soal barang. Soal pemberian daripada seorang isteri, walaupun barang tu harga 5%, ia akan jadi bernilai. Okay, Alhamdulillah. So maksudnya barang ni lebih sikit lah daripada 5%. Sangat bernilai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini saya sediakan untuk awak. Wow. Saya sediakan Portfolio kehidupan kami bertiga. Tengok rakyat tengah tengok. Kenapa saya buatkan portfolio ini? Kerana ia sangat dekat dengan hati dan jiwa suami saya. Jadi biarlah suami saya buka. Anak saya nak buka lah. Anak saya nak buka. Tak apalah, biarlah anak saya buka. Anak saya buka. Okey, anak saya nak baca. Okey, anak saya sibuk nak baca. Ya, kita tengok. Oh, ni nampak gambar muka dia. Tengok ni, kita tengok ni. Segambar kita pergi desa. Oh. Ni nak hantar proposal.
Apa berapa peruntukan? Saya nak sign ke apa? Okey sahabat, dia bukan ada dasar maju Johor, tetapi isteri aku pun maju Johor ni adalah maju Johor 2030. Isteri aku pun ada projek 2030. Power. Jika kehidupan adalah sebuah portfolio pelaburan, saya rasa awak sudah jauh lebih kaya daripada yang awak sangka. Terima kasih kerana menjadi suami yang baik. Terima kasih kerana menjadi ayah yang hebat. Saya dan anak akan sentiasa menjadi penyokong nombor 1 awak. Selamat hari jadi sayang. Terima kasih dah sayang. Awak ni memang presenter yang termantul. Terima kasih banyak. Seronoknya. Seronoknya. Oh, action lah. Action lah. Oh, action ada. Ya, action lah. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Anak saya, hati-hati anak saya. Ada monyet. Jom. Go. Go sana. Ya. 1, 2, 3.